Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi surah Al-Hujurat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann Inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Berfirman Allah di dalam surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-12 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan, supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang, kerana sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah seseorang daripada kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu patuhilah larangan-larangan yang tersebut, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan penerima taubat lagi maha mengasihani. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihaditsin an sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yu'ni. Diriwayatkan daripada Imam At-Tirmizi daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setengah daripada keelokan seorang Islam itu ialah meninggalkan sesuatu yang tidak memberi manfaat kepadanya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim. Muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah di kesempatan waktu yang diizinkan oleh Allah. Pada malam ini dapat sama-sama kita mengambil sedikit waktu bagi menyambungkan lagi bacaan kitab Penawar Bagi Hati, di mana pada malam ini kita masih lagi berada di dalam topik yang membincangkan fasal yang ketiga, iaitu lidah. Daripada 7 anggota badan yang diselia dan dikuasai oleh hati atau seketul daging yang dinamakan hati. Dan sebelum ini kita telah menjelaskan bahawa perbuatan lidah ini boleh mendatangkan dosa apabila kita menyebarkan berita-berita atau cerita-cerita yang boleh membawa kepada dosa, iaitu mengumpat, mengadu domba dan membawa fitnah-fitnah. Begitu juga bahawa ada perkara sunat atau perkara yang membolehkan kita berdusta bagi menyelamatkan orang-orang yang dizalimi. Kalau datang seorang pemerintah untuk tangkap seorang manusia yang dizalimi di dalam perlindungan kita, maka sunat untuk kita berdusta kerana perbuatan itu menyelamatkan orang-orang yang dizalimi.
Maka itu disebut. Adapun ijma' ulama menyatakan bahawa berbohong, menyebarkan fitnah, mengadu domba, mengumpat adalah haram di sisi syarak. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kita sambung lagi pada muka surat yang ke-12 pada kitab ini. Yang ini kitab lama saya, kitab baru saya tak tahu muka surat berapa dengan kitab yang tu dengan dia tak sama dengan kitab lama. Dia memang tulisannya lama walaupun bukunya baru. Bukunya baru, tulisannya masih lama, muka surat pun masih sama. Maka muka surat 12. Qala muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Dan seperti berbantah-bantah dan berkata-kata pada barang yang tiada memberi faedah. Maksudnya apa? Perbuatan lidah ini mesti ditinggalkan. Jangan bercakap benda-benda atau perkara-perkara yang tidak ada faedah. Kerana pada bulan yang lalu kita baca satu hadis Nabi SAW, hadis sahih. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah dia bercakap percakapan yang baik-baik atau yang bermanfaat. Kalau dia tak boleh bercakap yang baik, falyaskut, lebih baik dia diam. Satu riwayat yang lain, falyasmut, lebih baik dia tutup mulut dia, diam, jangan bercakap. Maknanya kita kena sedar ini perbuatan yang baik. Maknanya bila nak bercakap, cakap yang baik. Kalau tak boleh bercakap yang baik, maka kita lebih baik diam. Kalau tak boleh diam juga, ambil cili bubuh dalam mulut. Tak boleh diam sangat. Baik, ini disebut seperti berbantah-bantah dan berkata-kata pada barang yang tiada memberi faedah. Sabda Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yu'ni. Artinya, setengah daripada keelokan Islam seseorang itu meninggalkan ia akan barang yang tiada memberi manfaat akan dia pada dunia atau akhirat. Dan seperti mengadu-ngadu, sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannata nammam, artinya tiada masuk ke dalam syurga orang yang mengadu-ngadu, menceritakan dia oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Huzaifah radhiyallahu an. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang pertama Nabi sebut orang Islam ni secantik-cantik Islam itu, iaitu meninggalkan perkara-perkara yang tidak boleh memberi manfaat dan mudarat kepada kita. Nah, maksudnya apa? Kita kena tinggalkan perkataan-perkataan yang tak baik, seperti berbantah-bantah. Lepas tu bila ada orang berbantah, hati-hati. Berbantah-bantah ni adalah perbuatan syaitan. Perbuatan syaitan. Ya, kita tengok salah satunya debat-debat yang dijalankan tidak ada manfaat. Kalau ada solusinya tak apa. Kalau ada perbincangan debat itu solusinya, keputusannya, itu baiklah. Tapi kalau terjadi debat kerana masing-masing nak tunjuk hero, lebih baik tinggalkan majlis itu. Kenapa? Sebab dia tidak memberi manfaat. Sebaliknya perpecahan umat ataupun disebut sebagai berpecah belahnya umat Islam dengan sebab perkara debat tadi. Contoh, orang kata, ustaz, adakah Syiah ataupun Iran itu benar? Sebagai contoh, dia masuk sikit kan. Adakah Iran itu benar? Adakah kita boleh terima serangan Iran terhadap Israel atau macam mana? Kalau nak debat memang tak ada solusinya. Pasal apa tak ada solusinya? Sebab kita tak tahu cerita. Dan bila ada pendapatan, sudah tentu orang akan ataupun masing-masing akan tunjuk kelebihan masing-masing. Israel akan tunjuk kelebihan dia, Iran akan tunjuk kelebihan dia. Maka tidak ada manfaat. Tinggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaat. Tak ada manfaat. Habis ustaz, Iran kena serang. Sebab tu kita kata, ada manfaat kita ambil, tak ada manfaat tinggalkan. Tak payah bergaduh. Ada orang mari jumpa saya, ustaz, ni kita tak boleh sokong Iran kerana dia Syiah. Dengan tu soalan tu. Dia Syiah. Jadi bila Syiah ni
Banyak berlaku di negara Asia Barat, orang Syiah bunuh Sunni. Di Syria, di Iraq dan di beberapa negara yang lain, orang Sunni dibunuh oleh orang Syiah. Jadi bila Iran buat serangan, kita kata ustaz dia Syiah. Kita kena belajar dulu. Kita kena belajar. Pasal apa kena belajar? Di dalam ilmu Islam, saya bawa sikitlah pasal itu isu yang tengah panas yang sedang berlaku pada hari ini, kan? Di dalam pelajaran Islam, satu hadis Nabi SAW, riwayat Imam Al-Bukhari, hadis qudsi. Allah sebut apa? Mengenai orang-orang kafir apabila mereka itu memerangi Allah dan Rasul, al-kufru millatun wahidah. Mereka akan duduk satu meja. Mereka akan duduk berkumpul ataupun duduk bersekumpulan untuk menentang Allah Ta'ala dan Rasul, untuk memerangi Allah dan Rasul. Ini orang kafir. Orang kafir ni, kalau dia nak berlawan dengan Allah, dia nak berlawan dengan Rasul, dia nak berlawan dengan agama Islam, dia berganding tenaga. Dia duduk dalam satu tali, dalam satu barisan, dalam satu pakatan, memerangi umat Islam. Dan mereka tak pernah tanya pun engkau aliran apa. Ini orang kafir. Contoh, sirah Nabi SAW menceritakan tentang peperangan Khandaq. Khandaq adalah perang, bagi nama yang lainnya adalah peperangan Ahzab. Khandaq, Ahzab, satu peperangan yang sama. Nama ada dua, kan? Kenapa dinamakan perang Khandaq? Kerana Khandaq itu menunjukkan Nabi SAW menerima idea daripada Salman Al-Farisi. Maka dinamakan perang Khandaq. Apa ideanya? Cadangan Salman Al-Farisi agar Nabi SAW menggali parit di sekitar Madinah. Maka dinamakan perang Khandaq. Dan kenapa pula nama yang lainnya adalah peperangan Ahzab? Ahzab itu adalah pakatan jahat orang-orang kafir, Yahudi dan kafir Quraisy. Mereka berganding tenaga menentang Nabi SAW di Madinah. Maksudnya apa? Orang kafir kalau mereka nak berlawan dengan Islam, mereka bersatu teguh. Mereka duduk dalam dalam satu wahdah, dalam satu pemikiran. Musuh kita satu, iaitu Islam. Jadi samalah apa yang saya nak sebut hari ini. Ini bukan soal Syiah, ini bukan soal aliran siapa Salafi atau Wahabi atau Sunni. Ini soal Palestin. Nah, bila soal Palestin, maksudnya apa? Musuh kita satu. Musuh bagi Iran itu adalah Israel. Musuh bagi umat Islam itu adalah Bani Israel, Yahudi. Yahudi musuh Islam. Bukan saya yang iktiraf. Allah sebut dalam Quran. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan senang dengan Islam. Selagi orang Islam tidak ikut jejak langkah mereka, mereka tak pernah diam dengan Islam. Jadi pengiktirafan musuh Islam itu di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Jadi tuan-tuan muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah, tak payah balah engkau Sunni ke engkau Syiah. Orang kafir boleh bersatu teguh melawan Islam, takkan Islam nak berpecah juga. Itu masalah dia. Ini bukan kita sokong pada Syiahnya, bukan, kita Sunni. Kau ada mengaku Syiah, cuba angkat tangan tengok. Ada orang Syiah dekat sini. Kita Sunni, tapi kita menyokong pada perjuangannya. Kenapa? Musuh kita dan musuh mereka adalah sama, Israel. Itu maksud dia. Kalau nak harapkan Sunni semata-mata, kita tak buat apa-apa. Kita duduk di bawah kipas gergasi sahaja. Yang kita tak tahu hari ni berapa orang mati di Gaza. Tak tahu pun, kan? Jadi kita tak pernah ambil tahu. Kalau kita tak ada kudrat dan kekuatan, ada orang yang lain ada kekuatan, silakan kita menyokong. Kenapa? Musuh kita adalah sama, iaitu Yahudi. Itu maksud dia. Tak payah bergaduh, tak payah berdebat. Kalau ada majlis pendapatan tentang Syiah dan Sunnah, ketepikan dulu. Ketepikan dulu sengketa ini. Pasal apa? Sekarang kita berada di dalam fasa jihad. Fasa jihad. Nanti saya akan huraikan bab jihad ni di Masjid Kapar 1. Ini Kapar 2, kan? Kapar 3 tak ada lagi, kan? Bab jihad ni ada fasa dia yang kita kena huraikan akan datang. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah, balik sini balik. Jauh sana pergi, patah balik, kan? Baru ustaz dah ke laut dah ustaz ni katanya, kan?
Nak sebut kata apa? Kalau ada majlis yang berbantah-bantah, pendebatan yang tidak ada faedah dan manfaat, lebih baik tinggalkan. Contoh, berlaku sesi pendebatan di antara ahlu sunnah dan juga wahabi. Sebagai contoh, perkara ni tak ada manfaat. Pasal apa? Dia akan jadi masyarakat yang mengelirukan. Lebih baik tak payah, tinggalkan. Kalau nak tahu Sunni atau Wahabi ke atau Salafi ke atau Syiah, belajar. Duduk dalam majlis ilmu. Sebab tu guru saya pernah sebut sebelum ni, kalau kita tak tahu tentang agama, elakkan kita bertanya. Elakkan. Macam mana nak boleh tahu ustaz kalau tak bertanya? Duduk dalam majlis ilmu, belajar hingga tahu, bukan bertanya untuk tahu. Bila kita belajar, kita akan dapat ilmu. Dengan ilmu tadi kita tahu siapa berada di pihak yang benar. Macam hari ni lah, saya boleh kata bukan Iran je, siapa sahaja yang berpihak kepada Palestin, mereka berada di jalan yang betul. Sebab sekarang ni sudah melepasi agama. Ini bukan soal agama, ini kemanusiaan. Kemanusiaan. Siapa sahaja yang bersuara tentang Palestin, baik orang kafir, baik orang Islam yang beraliran Syiah, baik ahli sunnah yang berpihak kepada Palestin, mereka berada di jalan yang benar. Sebab apa? Sebab kita melepasi tahap agama, iaitu kemanusiaan. Ini soal Palestin, bukan soal agama, soal kemanusiaan. Pembunuhan yang tidak pernah berhenti sampai hari ini. Pergi ambil bantuan, lalu ditembak, berapa orang mati hari ini tuan-tuan? Pegang tepung, dapat dah tepung, mati. Pecah badan kena bom di Israel ni tuan-tuan. Jadi ini maksudnya manusia ni kalau dia tak guna akal, dia lebih teruk daripada binatang. Maksudnya kita bicara tentang kemanusiaan. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Dan lagi Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannata nammam. Ini perangai orang Melayu kita, yang suka mengadu-ngadu ni. Dia mengadu, suara ustaz kuat sangat, akhirnya kena tutup speaker. Ini perangai juga ni. Hati-hati, Nabi dah sebut dalam hadis, la yadkhulul jannah, tak masuk syurga orang hak jenis kuat mengadu ni. Sebab apa tuan-tuan? Yang suka mengadu ni kalau orang kafir tu tak apa, pasal dia tak faham Islam. Ni masalah orang Islam. Ada masjid buka Quran sebelum azan 10 minit, dapat aduan, akhirnya diarahkan tutup, tak boleh baca Quran. Inilah zaman sekarang. Zaman sekarang ni, jalan untuk nak buat baik itu sangat sulit dan sukar. Jalan untuk buat jahat sangat mudah dan senang. Ni dalam sekarang ni, zaman akhir zaman ni. Nak buat baik ni susah. Nak pergi masjid macam-macam dengan prasyarat, dengan apa segala macam, kan? Dan pula bila kita nak menganjurkan kebaikan, dia punya syarat dia sampai jadi pening kepala. Tapi kalau nak buat jahat, nak khianat, nak mengumpat, nak rompak, oh yang ni laju. Yang ni laju, dia cepat, kan? Jadi tuan-tuan, orang yang cepat ni, contoh ya, dia tak ada duit, dia jalan paling cepat, pecah tabung masjid, kan? Senang je, pecah tabung masjid, dapat duit. Kita nak cari duit, jenuh bekerja siang malam pagi petang untuk dapatkan duit nafkah kita, anak dan isteri dan sebagainya, kan? Jenuh bekerja. Mereka senang je, datang masjid pukul 3 pagi, matikan kamera CCTV, masuk dalam masjid, pecah tabung, korek duit tabung. Dapat tak duit? Dapat. Maknanya apa? Yang nak buat baik ni susah. Yang baik-baik ni memang sulit. Kenapa sulit? Itulah ujian. Allah nak upgrade iman, Allah nak ganjarkan pahala. Sebab tu jadi susah. Lagi susah, lagi banyak pahalanya. Lagi senang macam mana? Lagi senang dia karut. Kan? Ini pengalaman saya pernah sebut. Bawa jemaah pergi umrah. Kan? Bawa jemaah pergi umrah. Tuan, ni makcik-makcik biasalah, orang tua-tua kan. Jemaah apa nama orang tua-tua. Bila tawaf, kaki tumit dia sakit. Saya kata tahan, kita 7 pusingan bagi selesai. Habis tawaf di Kaabah sana, masuk di kawasan sa'i di antara Safa dan Marwah. Dia lagi merungut, ustaz, sakitlah ustaz. Lambat lagi ke? Lambat lagi. Kita pelan-pelan, kita berhenti minum air, berjalan pelan-pelan. Sampai selesai 7 pusingan Safa Marwah ni, lebih kurang dalam 3 km. Saya terbaca satu signboard, boleh sa'i menggunakan basikal elektrik di tingkat atas.
Mengamuk dia. Kenapa ustaz tak baca awal-awal? Saya pun baru nampak makcik kata. Dia punya marah tu. Okeylah, tak apa. Jangan risau, kita bukan duduk sehari dekat sini, kan? Kita ada berapa belah hari. Jadi kita esok keluar di miqat, masuk balik, pasang niat umrah kedua, kita naik atas. Esok tu bawa keluar, pasang niat ihram, masuk balik, sampai bahagian sa'i setelah tawaf, saya kata lah ni kita tak payah jalan dekat bawah, naik atas pakai basikal elektrik. Bayar sewa seorang berapa ringgit saya tak ingat, kan? Dan dia pun naik. Duk naik basikal ni dia merungut juga. Oi, semalam lagi seronok daripada hari ni. Dia bebel juga rupanya, kan. Ni masalah juga ni, kan. Dia terlalu senang. Maksudnya dia nak buat, bila kita senang, dia mudah untuk berbicara yang bukan-bukan, kan. Bila kita susah, kita merungut susah. Tapi bila kita senang, dia nak buat jahat tu lagi mudah. Dia nak mengumpat ke ustaz lah ni, kan. Tuan-tuan, semua serba tak kena. Maka sebab itulah mengumpat, mengadu atau mengadu domba, perkara-perkara ni dia tidak bawa kebaikan kepada kita. Tak bawa kebaikan. Dia orang yang badan dia dirasuk makhluk halus ni, dia tak, kadang-kadang dia tak boleh dengar azan, kuliah, ada kan. Dulu kuliah speaker luar, sekarang dah kena tutup. Tak boleh buka speaker luar. Kenapa? Kenapa dapat arahan begitu? Sebenarnya arahan itu keluar daripada aduan yang sampai. Tu akhirnya ditutup, hanya dibenarkan buka speaker ketika laungan azan dan solat. Itu sahaja. Kuliah dah tak boleh. Orang dulu-dulu suka buka speaker luar. Pasal apa? Sebab anjuran kebaikan, supaya bila orang dengar datang masjid, maknanya dapat tarik jemaah. Tapi orang zaman sekarang dia tak boleh dengar kuliah. Pasal apa? Lagi dia tengok ustaz yang cakap tak pernah berhenti-berhenti ni, kan. Tengok jam, tengok ustaz, tengok jam, tengok ustaz, dia tak boleh kata. Ada juga yang jenis macam ni. Serba tak kena. Ingat, mengadu domba, mengadu adalah penyakit yang ada pada kita yang mesti kita kena buang. Sebab Nabi sebut, tidak masuk ke dalam syurga orang yang mengadu-ngadu. Yang menceritakan hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Hadis sahih, bukan cerita dongeng. Bila sebut riwayat Bukhari Muslim, hadis yang paling sahih selepas Al-Quran adalah Bukhari dan Muslim. Kemudian At-Tirmizi, kemudian Abu Daud, kemudian Ibnu Majah, kemudian An-Nasai. Ni kutubus sittah, nama dalam istilah bahasa hadis atau ilmu hadis, kutubus sittah. 6 hadis yang sahih selepas mana Al-Quran. Cuma hak lebih kuat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ni Nabi bagi tahu tak masuk syurga orang yang suka mengadu-ngadu, dan hadis ini pula diriwayatkan oleh Huzaifah. Dan sesungguhnya telah ittifaq ulama. Apa makna ittifaq? Persetujuan semua ulama tentang hadis ni atas bahawasanya mengadu-ngadu itu dosa besar. Masalah. Ulama semuanya telah bersepakat suka mengadu ni dosa besar. Maknanya elakkan, jangan kita duk mengadu-ngadu benda-benda hak tak elok ni. Kalau benda elok tak apa, kan? Mengadu benda elok, kan. Contoh dia mengadu ustaz, tayar kereta ustaz pecah. Dah okey lah tu, kan. Ngadu lah tu. Benda elok. Maksudnya mengadu-ngadu yang diiktifak oleh para ulama yang jatuh hukum dosa besar, yang tak baik. Pergi mengumpat ke orang, pergi cerita kat orang, si fulan tengok minah dia, isteri dia gelang sampai ke siku. Dah mula dah tu bawa cerita, kan. Ni. Sebab itu kalau kita baca dalam surah Al-Lahab, kan, Allah sebut tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah Abu Lahab. Tabbat ni maknanya celakalah. Kenapa Allah Ta'ala sebut dalam Quran celakalah Abu Lahab? Ini hukuman berat Allah bagi pada Abu Lahab. Kerana ketika mana Nabi SAW menghimpunkan semua ketua-ketua kabilah, Nabi kata, akulah Muhammad yang diutuskan oleh Allah menjadi Rasulullah. Tiba-tiba ke depanlah Abu Lahab dan berkata, tabban laka ya Muhammad. Celaka kamu Muhammad. Hari ni kamu panggil kami ramai-ramai semata-mata nak bagi tahu perkara gila kamu ni. Oleh kerana dia dah kata tabban laka ya Muhammad, Allah balas balik tabbat yada abi lahabin wa tab dalam Quran. Pada akhir ayat surah itu Allah sebut apa? Wamra'atuhu hammalatal hatab. Dan perempuan Abu Lahab, isterinya,
membawa rantai-rantai daripada neraka. Cerita Abu Lahab, tapi masuk isterinya sekali. Why? Kenapa isterinya masuk sekali? Sebab isterinya ni kuat mengadu. Mengadu pada siapa? Bawa cerita Muhammad ni tak betul. Pergi cerita dekat orang, pergi dengan mulut dia, ni Muhammad ni tak betul, gila ni, ahli sihir ni. Apa jangan percaya cakap dia. Duk membawang. Duk bawa cerita mengadu-mengadu kepada masyarakat, jangan ikut Muhammad ini. Maka Allah sebut wamra'atuhu hammalatal hatab. Wanita perempuan Abu Lahab itu sedang membawa rantai daripada api neraka Allah Ta'ala. Pasal apa? Sebab dia bawa cerita Nabi Muhammad yang tak betul. Yang betul tak apa. Yang tak betul ni masalah. Baik muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka semua ittifaq ulama telah bersetuju. Baik Malikinya, Syafi'inya, Hambalinya, Hanafinya. Semua ulama-ulama mazhab, baik imam-imam tasawufnya, telah bersepakat bahawa mengadu-ngadu itu dosa besar. Iaitu memindahkan perkataan setengah manusia kepada setengah kerana tujuan membinasakan antara mereka itu. Bawa cerita buruk lah. Tujuan dia nak bagi orang ni binasa dan menjadikan mereka itu berkelahi. Sebab pasal apa? Kita kena lagakan orang-orang ni. Kena lagakan orang ni. Ni yang berlaku ni. Sebab itu berlaku pada zaman Sayyidina Osman. Apabila Sayyidina Osman mati dibunuh, naik Sayyidina Ali jadi khalifah. Bila naik jadi khalifah, maka ada sedikit pertelingkahan, bukan pertelingkahan, clash di antara Sayyidatina Aisyah dengan Sayyidina Ali. Sebab ketika mana Sayyidina Osman dibunuh, Sayyidatina Aisyah waktu tu dekat Mekah sedang mengerjakan ibadah haji, dan Sayyidina Osman dibunuh di Madinah. Bila berita tu sampai kepada Aisyah dan berita tentang Ali radhiyallahu an telah dibai'ah oleh orang Islam di Madinah, diangkat menjadi pemimpin, Aisyah kata, buat masa sekarang ni kita jangan bai'ah dulu, kita selesaikan dulu siapa pembunuh Sayyidina Osman. Jadi ada sedikit belagangin di antara Ali dengan Sayyidatina Aisyah. Maka Sayyidina Ali telah menghantar wakilnya, seorang sahabat, supaya membincangkan, ceritakan perkara yang sebenar kepada Aisyah. Jadi Aisyah mendengar, kita aman, kita orang Islam tak payah bergaduh, kita kena bersatu. Maka berita tu sampai kepada Sayyidina Ali. Aisyah ni bukan tak mau pangkah Sayyidina Ali, bukan tak mau bai'ah Sayyidina Ali, tapi kerana masalah besarnya adalah pembunuh Sayyidina Osman itu masih lagi bebas, masih lagi merdeka, tidak diheret ke muka pengadilan. Maka Aisyah kata, kita tak bergaduh, kita tak berperang. Mana tak bergaduh lah, tak bergaduh di antara sahabat ini. Apabila perkara itu didengari oleh pembunuh Sayyidina Osman. Ni jahat dia ni. Ni jahat dia. Bila pembunuh Sayyidina Osman dengar bahawa Ali dengan Aisyah ni tak berperang, nak bersatu teguh, maka mereka pun tak senang. Pasal apa? Kalau Ali dengan Aisyah bersatu, habislah kita semua berada di dalam perangkap ataupun dibawa ke muka pengadilan sebab telah kita membunuh Sayyidina Osman. Membunuh dalam Islam hukumnya haram dan dikenakan hukum qisas, dibalas bunuh. Jadi semua orang takut nak kena bunuh, pakat-pakat pecahkan Ali dengan Aisyah. Bawa cerita bohong, biar jadi gaduh Aisyah dengan Ali. Jadi tuan-tuan, ni yang pembawa cerita ni, dia tujuan apa? Nak melaga-lagakan orang Islam supaya apa? Supaya bergaduh sesama Islam. Ini yang berlaku sekarang ni. Israel dia tak mampu tangani Iran yang memiliki senjata yang kuat, tapi dia dapat satu jalan untuk mengalahkan Iran, iaitu lagakan Sunni dengan Syiah. Nampak tak? Dia bawa cerita tu. Dia bawa cerita tu pasal apa? Supaya Sunni dengan Syiah belaga. Oh, Syiah ni tak betul, Sunni ni tak betul, masing-masing tak betul. Saya katakan tadi, kita kena ketepikan soal itu. Bukan soal mazhab sekarang ni. Ini kemanusiaan. Jadi hati-hati, jangan kita menangkan musuh kita. Pasal apa? Takut esok sedar-sedar kita bawa dosa besar pula. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tujuan apa dia bawa cerita-cerita yang karut-karut ini? Kerana supaya orang Islam ni berkelahi sama-sama, jadi batu api. Ini masalah dia. Adapun memindahkan perkataan kerana nasihat, mana yang baik-baik, bawa percakapan yang betul, yang memberi nasihat,
dan menjadikan ataupun yang memindahkan perkataan kepadanya, maka wajib ia tiada masuk ia di dalam mengadu-ngadu yang dilarang. Ini kena faham juga. Kalau yang tak betul, kita bawa cerita yang tak betul, kita pindahkan perkataan yang tak betul, ucapan yang tak betul daripada orang lain, tujuan untuk supaya berkelahi, maka ini dosa besar. Adapun kalau nasihat, ini benda betul. Kan? Nasihat, ustaz tak betul sebab ustaz bela Syiah. Dia tak habis-habis dengan Syiah dia. Kan? Tak boleh tuan-tuan. Ada orang kata Ustaz Anas ni Syiah. Saya berkawan dengan orang Syiah. Minta maaf saya sebut. Saya belajar di Syria dulu 7 tahun. 2 kali balik Malaysia. Dan kawan-kawan saya ni banyak orang Syiah. Saya Sunni. Saya bukan Syiah. Tuan-tuan tengok sembahyang saya ada bawa batu tak? Kan? Tak ada. Kalau tak ada jangan pandai-pandai. Nampak tak? Sebenarnya Syiah dengan Sunni ni tak ada problem pun. Waktu saya duduk di Syria, orang Syiah ni minum kopi satu di kedai sama-sama, berbual, bersembang, bergurau, tak ada masalah. Tapi bila saya balik tahun 2010, mari 2011 berlaku revolusi. Dan revolusi itu pula dikatakan Syiah bunuh Sunni. Ini berlaku. Kerajaan yang ada di Syria pada ketika itu adalah kerajaan Bashar yang menganut Syiah Alawi. Dan rakyat jelata di Syria kebanyakannya ahlu sunnah wal jamaah atau Sunni. Maka mereka dibunuh. Ini terjadi, tu kan? Saya rasa heran, sebelum ni kita duduk sekali dengan orang Syiah tak ada jadi macam ni. Kenapa jadi macam ni hari ni? Satu hari Ustaz Nazmi Karim bawa Syekh Mu'taz As-Subaini datang Malaysia. Bawa Syekh Arab yang duduk dekat Syria tu datang Malaysia dalam ketika berlakunya konflik perang saudara di Syria pada tahun 2014. Saya tak silap saya 2014. Bawa ke Masjid Saujana Utama. Lalu kami dengar ucapan beliau, nasihat-nasihat beliau. Selepas tu saya bawa pergi kedai makan. Dengan Ustaz Nazmi Karim bawa Syekh Arab ni pergi kedai Arab. Dekat Saujana ni ada kedai Arab, nasi Arab. Bawa pergi makan nasi Arab, kan? Pasal dia orang Arab, kan? Dia tak boleh makan nasi Melayu, kan? Nasi Melayu dia putih, nasi Arab ni dia sedap sikit, kan? Nasi mandi, kan? Jadi bawa dia pergi makan. Sambil-sambil duk makan ni tanya dekat dia, kenapa Syria jadi perang Sunni Syiah? Bukankah sebelum ni Sunni Syiah tak ada masalah pun? Dia bisik-bisik, dia kata ada pihak yang ketiga yang sedang memainkan api perkauman di antara Syiah dan Sunni, sebab tu jadi perang hari ini. Siapakah pihak yang ketiga itu? Tak boleh sebut dalam kuliah. Nanti kan saya kena gam nanti, tuan-tuan. Muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dah tahu rahsianya insya-Allah nanti. Dan lagi, maksudnya kita tak boleh memindahkan perkataan yang tak betul. Maksudnya kita ambil percakapan orang, kita putar-putar bagi bergaduh. Yang betulnya apa? Ambil yang baik-baik saja. Nasihat yang berguna. Ini penting. Saya nasihatkan tuan-tuan, kita mendukung Iran itu bukan pada Syiahnya, tapi kerana kemanusiaannya. Dia membela saudara kita di Palestin. Negara-negara Sunni tak bela saudara kita di Palestin. Sebab tu kita semua diam, membisu, mata kita pejam, telinga kita pekak, seolah-olah tak tahu apa yang berlaku di Palestin hari ini. Kan? Tuan-tuan tahu tak apa yang jadi di Palestin hari ini? Pembunuhan yang terjadi, cara pembunuhan tu macam mana hari ini? Tak tahu. Tuan-tuan, mereka bukan setakat dirudal dengan rudal-rudal Israel je. Yang kemudian second yang sebelum itu, mereka dibunuh dengan mana askar-askar ni masuk tembak orang. Kemudian bila dah mati ramai orang, mayat-mayat ni bersepah macam sampah di tepi jalan. Rumah mereka hancur. Kemudian mereka lari jadi pelarian, duduk dalam satu kawasan di Khan Yunis. Kemudian bila duduk dalam satu perkemahan kem pelarian, dibom dengan jet-jet pejuang Israel, banyak orang mati. Maka yang terbaru cara pembunuhan mereka, dibiarkan umat Islam di Palestin mati kebuluran. Dan yang lagi latest, lagi terbaru, dia minta dia umpan bahan barang-barang bantuan daripada Amerika Syarikat. Amerika Syarikat bawa bantuan. Jadi kawan-kawan kita tak ada makanan, dapatlah barang bantuan. Bila pergi ambil, keluar je, pedebum kena tembak. Diumpannya. Kita bukan tahu pasal apa. Maklumlah kita Sunni perut kenyang. Siapa yang bela saudara kita sekarang ni? Semuanya negara Syiah. Mula-mula dulu Lubnan. Lubnan ni Syiah. Hizbullah menguasai Lubnan.
Hizbullah ni adalah salah satu pahaman Syiah di Lubnan. Kemudian Yaman, Houthi yang mengawal Laut Merah. Houthi ni adalah Syiah. Syiah Houthi. Yaman ni dipecah dua, peta dia pecah dua. Separuh Sunni, separuh Syiah. Peta dia. Jadi yang menguasai Laut Merah ni adalah Syiah. Syiah juga. Sunni mana Sunni? Sunni minta maaf Ustaz, terikat dengan macam-macam perjanjian. Tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Kita pun tak buat apa. Jangan nak kata Ustaz kita buat apa, tolong bagi tahu saya. Buat tak tahu. Baik muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi yang baik-baik, yang tak baik jangan diambil. Dan ketahuilah olehmu bahawasanya lidah itu sebanyak-banyak anggota dan sebesar-besarnya daripada kejahatan. Maka lazimkanlah olehmu akan memeliharanya, dan tiada menolong akan dikau atas sejahtera daripada kebinasaannya, melainkan mengasingkan diri daripada manusia. Nah, tuan-tuan puan, lidah ni, kita sekarang tengah bicara pasal lidah, jangan lupa. Tajuk kita yang ketiga adalah lidah. Takut ada yang tak pernah datang kuliah kan, tiba datang lidah apa pula ustaz ni kata. Lidah buaya. Tuan-tuan, lidah daripada anggota 7 yang diselia oleh hati. Itu maksud dia. Jadi lidah ni dia memang banyak rongit, bahasa orang Perak. Dia memang suka bercakap banyak. Sebab itu kita sebut dah sebelum ni, apabila hari akhirat esok kita berada di padang mahsyar, Allah kunci lidah kita. Kan? Maksudnya Allah kunci lidah dengan macam mana? Allah sebut al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Kata Allah, pada hari dihimpunkan manusia di padang mahsyar, nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut manusia. Maksudnya mulut itu mewakili bagi lidah, kerana lidah itu yang menuturkan segala logat-logat bahasa ni. Lidah, bukan mulut. Ada orang ada mulut tapi tak ada lidah, boleh juga kan? Dan lidah ni dia menutur kata. Dia menutur kata, bahasa Malaysia ke, Inggeris ke, Arab ke, orang putih ke, Parsi ke, dia balik kod lidah kita. Jadi lidah ni dia mudah untuk terjebak kepada perkara-perkara mungkar atau perkara-perkara yang tidak baik. Mana dia mudah tergelincir kepada jalan-jalan yang tidak baik. Maka ulama ni sebut, pengarang kitab ni kata, jalan yang terbaik untuk memelihara lidah itu, asingkan diri kamu dengan manusia. Sebab apa? Bila kita duduk dengan kawan-kawan kita, dia jadi cerita panjang. Dia tak nak duduk dalam majlis ilmu, dia duduk kat kedai kopi. Oh ustaz, malam ni tak boleh pakai, ada ustaz lah kan. Duduk sama-sama ni memang kuat bual, kata kuat menyembang kan. Totak, mulut tak berhenti. Balik rumah dengan bini senyap, tak berani nak bual kan. Dulu orang tua selalu bagi nasihat kan, orang zaman tahun 90-an, generasi Y. Generasi Y ni dulu cara mereka nak mengorat tu bergayut kat telefon kan. Jadi orang tua pesan, bergayut. Ya, esok dah kahwin, esok tak tahu nak cakap apa dengan bini dah. Betul juga tu kan. Bergayut, cakap dekat telefon dah puas bercakap kan. Bila dah menikah, langsung mulut diam dengan bini tu kan. Tapi kalau jumpa kawan pukul 3 pagi tak balik-balik. Pasal apa? Cerita panjang ni. Lagi pula isu tengah hangat Iran dengan Israel, masuk pula campur tangan Amerika, lagi besar mulut dia kan. Lagi banyak ceritanya kan. Jadi ulama kata lidah ni memang mudah tergelincir kepada perkara-perkara yang mungkar. Nak jaga lidah ni macam mana? Asingkan diri daripada manusia. Jauh. Maksudnya apa? Makna asing ni bukan kita asingkan diri sampai jadi kemurungan, mati pun orang tak tahu kita mati dekat rumah. Ini masalah juga kan. Makna apa asingkan diri? Kalau perkara yang baik, duduklah. Ni tak boleh asing dalam majlis ilmu. Saya minta maaf, saya minta diri, kenapa saya ni nak kena asingkan diri? Oh, tak betul dalam majlis ilmu. Makna mengasingkan diri dalam perkara yang tak betul. Contoh macam membantah-bantah tadi, bergaduh. Bila ada dua orang Islam sedang bergaduh, asingkan diri kita, jangan terjebak sekali. Jangan terjebak sekali, asingkan diri kita. Pasal apa? Takut lagi dia campur tangan, kita pun mula melatah pula kan. Jadi kawan kita dah melatah, kita pun melatah, balik lagi melatah kat bini, bini pula melatah. Habis. Semua akan jadi melarat. Jadi lebih baik kita asingkan diri untuk jaga lidah itu. Itu maksud dia.
dan mengekalkan diam. Dan maksudnya caranya adalah dengan kekalkan diam. Kalau orang nak mengata ke kita, katalah kita diam, kan? Tak apa. Macam mana Iran dulu kan, sebelum dia diserang 20 tahun Iran mendiamkan diri, dia tidak terlibat dengan mana-mana perang. 20 tahun sebelum terjadinya perang yang terbaru ni, kan? 20 tahun dia tak terlibat dengan mana-mana perang. Dia diamkan diri dia. Dia tak nak campur tangan, kan? Tapi bila tengok saudara kita di Palestin dibantai pun dia masih diam sebenarnya. Dia masih diam. Sebab apa? Sebab kita tengok kan, kenapa Iran diserang? Orang tanya saya, kenapa Iran diserang? Sebenarnya cerita asalnya adalah mengenai Palestin, mengenai saudara kita di Gaza, di mana mereka akan dikosongkan. Gaza akan dikosongkan, maksudnya akan berlaku etnik, maknanya pembersihan. Dan apa yang akan terjadi adalah pembunuhan. Kerana orang kafir ni, dia bukan halau orang Islam keluar, dia nak bunuh orang Islam. Lagi-lagi Israel ni. Sejarah telah terbukti dalam siri Andalusia. Andalusia dulu berada di bawah kota Islam, dibuka oleh Tariq Ibn Ziyad. Tetapi apa yang jadi? Andalusia di mana hari ini tuan-tuan? Spanyol. Ini bukan travel Andalusia, itu pergi Mekah, kan? Andalusia, Spanyol. Ketika mana Andalusia berada di bawah pemerintahan Islam, Islam tersebar begitu pesat sampai ulama kata wanita perempuan-perempuan Andalusia ni bukan setakat hafal Quran, hafal Sahih Bukhari. Dia ada sekolah hafal Sahih Bukhari, hebat. Tapi oleh kerana orang Islam yang ada masalah kuasa, tamak dengan dunia, akhirnya Islam ni jatuh di tangan musuh. Kita bagilah dulu insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbalik mengenai Andalusia tadi, di mana keadaan saudara kita apabila jatuh di tangan musuh Islam, mereka dihalau keluar. Tapi cara orang kafir ni halau orang Islam, dibuka semua jalan sampai di sempadan, ditutup sempadan. Bila ditutup sempadan, semua orang Islam dibunuh ketika itu. Ada yang dibakar, ada yang digantung, ada yang ditanam hidup-hidup. Ini berlaku di Andalusia. Maknanya mereka bukan sekadar nak mengosongkan orang, sebaliknya nak menghapuskan agama Islam tu. Dan hari ini kita dapat melihat, terbukti Andalusia tidak ada lagi sejarah Islam di sana. Tak ada, semuanya telah ditutup. Ini berlaku. Dan modul itu kita dapat tengok di Gaza. Gaza ni dapat berita mereka akan dikosongkan. Tak lain dan tak bukan, pasti akan dibunuh. Dan itu terbukti apabila pintu Rafah ditutup rapat oleh Mesir. Nampak kan? Orang pakat lari ke sempadan, tutup semua pintu, tak boleh keluar. Akhirnya dibedil tiap-tiap hari, hari-hari ada je mati, tuan. Sebelum terjadinya perang itu, kawan-kawan kita di Palestin sudah pun berjumpa dengan adik-beradiknya. Jumpa Mesir, jumpa Jordan, jumpa Syria, minta tolong. Ni kami ni dalam keadaan sulit. Pasal apa? Kami akan dikosongkan, pasti akan dibunuh. Tolong kami. Semua kata tak boleh, ada kepentingan. Yang ni terikat dengan perjanjian. Ini ada hubungan diplomatik. Syria perang saudara pada ketika itu, tak dapat nak bantu. Akhir sekali jumpalah satu kawan yang bukan adik-beradik, iaitu Lubnan. Minta tolong dengan Lubnan. Lubnan kata boleh, tapi aku kena bincang dengan abang long Fadil aku, Iran. Dia bawa ke situ sebenarnya. Bincang punya bincang, Iran dia tak terlibat. Iran dia diam. Dia tak bercakap banyak, dia diam. Kan? Itu bagus dia. Tuan-tuan, bila terjadinya perang pada Oktober 2023, tengok mana negara yang mula-mula bantu Palestin? Lubnan. Lepas tu Lubnan diserang, sampailah Hassan Nasrullah mati dibunuh. Dan beberapa komandonya mati dibunuh dalam siri serangan Israel ke atas Beirut atau Lubnan. Selesai keadaan itu, maka Yaman pun campur tangan, kerana Yaman ni abang dia nombor 2, kan? Campur tangan, kawal di Laut Merah. Mana-mana kapal yang ada urusan perdagangan dengan Israel, semuanya dibantai di Laut Merah. Ni Yaman, garang dia, kan? Iran masih lagi diam. Sampai satu tahap dia terpaksa menghantar beberapa rudal untuk meredakan pembunuhan yang sangat kritikal berlaku di Gaza. Dihantar peluru rudal sebelum ini, dalam 2-3 peluru sampai. Tapi dia tak tunjuk meletup dekat mana. Tak ada berita yang sebar. Jadi mungkin kita kata ada helah. Kita tak tahu, mungkin ada helah. Tapi hari ini dia tak diam. Dia berkata yang benar. Sebelum ni dia diam, hari ini dia tak diam. Pasal apa? Sebab dia kena hentam. Bila dia kena hentam, dia tak boleh duduk diam. Dia kena bela balik atas diri dia. Habis kenapa diserang Qatar? Dia bukan serang Qatar, dia serang pangkalan musuhnya yang ada di Qatar. Itu maksud dia. Jadi benda-benda ni akan jadi lebih rumit. Maka lebih baik diam. Lebih baik diam. Dalam perkara yang tak baik, lebih baik diam. Itu maksud dia dalam perkara ni disebut. Melainkan pada ketika berhajat kepada berkata-kata seperti belajar dan mengajar dan memberi nasihat. Dia kata ustaz patut kena diam. Kalau ustaz diam, tak jadilah majlis ilmu. Dia tak tahu apa, baca seorang kitab. Maksudnya kita katakan tadi, kalau nak bercakap yang baik. Tak boleh bercakap yang baik, lebih baik diam. Bukanlah diam semua perkara. Ini masalah juga. Contoh,
Pepatah ulama berkata, as-sukut alamatur ridha. Bila kita tengok sesuatu perkara mungkar berlaku di hadapan kita, kita diam. Atas alasan apa? Ustaz kata kena diam. Benda mungkar ni benda yang dilarang pada syarak berlaku di hadapan kita, kita tak boleh diam. Pembunuhan di Palestin, kita tak boleh diam. Kenapa? Kerana ulama kata as-sukut alamatur ridha. Diam saat melihat kemungkaran itu tanda kita setuju kawan-kawan kita di Palestin dibunuh. Sebab itu kita tak boleh duduk diam. Kita tak boleh duduk diam tengok orang Palestin kena bunuh. Tak apalah ustaz, diam je lah. Kubur masing-masing. Udah kena kepala lebu, kubur masing-masing katanya kan. Tuan-tuan, tak boleh macam tu. Kalau perkara mungkar, kita tak boleh diam. Ini masa untuk kita bercakap. Itu maksud dia. Begitu juga dalam majlis ilmu. Tak boleh diam. Kalau diam macam mana nak sampai ilmunya? Maka kenalah bercakap. Itu maksudnya nak bercakap perkara yang bermanfaat untuk kita. Itu makna dia. Seperti belajar dan memberi nasihat. Bersembah oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Satu hari Sayyidina Muaz bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpesan olehmu akan daku, pesankan sesuatu kepada kami wahai Rasulullah. Maka mengeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan lidahnya yang maha mulia. Nabi keluarkan lidah, Nabi pegang. Ni disebut ni. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahanlah olehmu atas engkau akan ini. Mana lidah? Artinya lidah engkau yang seperti lidah aku ini, hendaklah engkau tahan akan dia daripada berkata-kata dengan perkataan yang dilarang. Lidah ni dalam satu hadis peristiwa akhir zaman, lidah lebih tajam daripada pedang. Hati-hati, lidah lebih tajam daripada pedang. Apa maksud dia? Kalau dulu pedang ini bawa kita ke medan perang, hari ini lidah kita bawa kita ke medan perang. Jangan buat main. Sebab lidah kita ni bawa cerita karut, bawa cerita hak tak betul, bawa cerita yang buruk-buruk, maka apa jadi? Fitnah. Bila jadi fitnah, berperanglah kita. Perkara itu terjadi di zaman sahabat Sayyidina Ali apabila terjadinya perang Jamal dan perang Siffin. Ini perang Islam lawan Islam. Bukan Islam lawan orang kafir. Kita kalau kita tengok kelazimannya, Islam ni berperang dengan orang kafir, bukan berperang sesama Islam. Tapi sayang, kerana lidah tadi, pembunuh Sayyidina Osman, dia tak senang melihat Sayyidina Ali dengan Aisyah nak bergabung, maka buat satu rancangan untuk pecah belahkan Aisyah dengan Ali, hinggalah terjadinya perang Jamal. Perang Jamal ni Aisyah lawan Sayyidina Ali. Kumpulan Sayyidina Aisyah, orang Islam, sahabat-sahabat, Ali, sahabat-sahabat juga bertempur dalam perang Jamal. Belajar daripada perang Jamal. Itu sejarah hitam. Kerana orang Yahudi, profesor Yahudi berkata, dengan Islam ni kita senang nak berlawan. Pasal apa? Mereka ni tak belajar daripada sejarah mereka. Orang Islam memang tak belajar daripada sejarah betapa Nabi SAW melalui keperitan untuk menyebarkan agama Islam. Mereka tak pernah belajar. Sebab tu hari ini negara Islam tak bersatu membela Palestin. Pasal apa? Sebab mereka tak pernah belajar daripada sejarah. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a, bersatu teguhlah kamu dengan tali Allah. Aidinul Islam, agama Islam. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Mereka tak pernah belajar daripada Al-Quran. Maka sebab tu negara-negara Arab ni tak boleh bersatu. Cuma apa yang saya nak sebut, Allah sebut may yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina a'izzah. Allah kata, kalau orang Islam ni berpaling tadah daripada agamanya, tak boleh faham agama Islam, berpaling, tak boleh turut jalan-jalan Islam, Allah datangkan satu kaum yang lain yang lebih baik daripada mereka. Orang Arab, kalau mereka tak boleh bersatu, tak ada masalah. Allah akan datangkan satu kaum yang lain yang boleh bersatu teguh membela nasib Islam. Ini dalam ayat Quran. Lalu ditanya, siapakah kaum itu? Merujuk di dalam tafsir Al-Quran dan dibawa beberapa riwayat mengenai ayat ini, siapakah kaum yang Allah akan gantikan itu? Maka Nabi SAW meletakkan tangan baginda yang mulia itu di atas kepala Salman Al-Farisi.
Nabi kata daripada orang ini dan keturunannya. Jadi maksudnya apa? Ada kaitan dengan geng Parsi. Siapakah Parsi itu, Ustaz? Parsi itu adalah Iran. Ada kaitan? Ada, bukan tak ada kaitan. Kalau orang Arab tak boleh bersatu untuk membela Palestin, tak ada masalah. Tiada yang mustahil bagi Allah. Allah datangkan kaum yang lain, kaum yang lebih baik. Itu maksud dia. Jadi Ustaz sokong Iran lah ni. Saya tak sokong Iran. Saya setuju serangannya terhadap Israel. Kan? Saya tak sokong Iran, saya sokong Parsi. Sebab sahabat Nabi yang paling cerdik, pintar otaknya, memberi cadangan kepada Nabi SAW, iaitu Salman Al-Farisi. Salman ini orang Parsi. Jadi di manakah Parsi itu? Iran. Bila buka dalam kitab disebut benua Parsi. Parsi ini satu kumpulan yang kalah dengan Islam dalam siri peperangan setelah wafatnya Nabi SAW. Mereka telah berkuasa di dalam dunia satu ketika dahulu. Rom dan Parsi. Mereka berkuasa dalam dunia dulu. Bila datang Islam, maka mereka berdepan dengan Islam, mereka tewas. Rom dan Parsi tewas di tangan Islam pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tewas, kalah. Bila kalah di tangan Islam, maka Islam mula tersebar di Parsi. Sehinggalah pada abad yang ke-15 datanglah pahaman Syiah. Maka sebab tu kalau kita tengok Iran ni, dia agama rasmi dia ada 4. Kita agama rasmi Islam. Ke lain? Mana tahu Islam liberal Ustaz katanya kan. Agama rasmi bagi Persekutuan Negara Malaysia ini adalah Islam. Itu makna dia. Iran agama rasmi dia ada 4, iaitu Islam, Yahudi, Kristian dan Majusi. Kenapa? Kerana Iran ini asalnya Parsi. Asal agama rasmi bagi Parsi itu adalah Majusi. Agama rasmi bagi Parsi ini Majusi. Bila tewas di tangan Islam, Islam mula tersebar. Daripada 4 agama yang rasmi, yang betul-betul menjadi perlembagaan Iran pada hari ini adalah Islam. Daripada 4. Kenapa Islam? Sebab 98% Iran penduduk-penduduknya adalah penganut agama Islam. 98%. Bakinya 2% tu Yahudi, Majusi dan Kristian. Maksudnya apa? Agama rasmi bagi perlembagaan mereka adalah Islam. Cuma dalam Islam tu ada pecahannya pula. 90%-nya berpahaman Syiah, 8%-nya sahaja berfahaman Sunni. Mana Sunni tak ramai dekat Iran, yang ramainya Syiah. Jadi sebab tu saya kata saya tak sokong Syiah. Saya bukan orang Syiah, saya orang Sunni. Kita berpegang kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kita berpegang kepada Ahlu Sunnah wal Jamaah dan bermazhabkan mazhab Syafi'i. Kita menyokong Iran itu bukan pada aliran Syiahnya, bukan kepada pahaman Syiahnya. Kita menyokong atas dasar kemanusiaan. Musuh kita dan musuh mereka adalah sama. Itu maksud dia. Maka dekat sini kita kena keluar daripada skop agama dah. Pasal apa? Sebab dunia kena bersatu. Saya dah sebut dah, mana-mana negara yang berpihak kepada Palestin, mereka berada di jalan yang betul. Sebab apa? Sebab dia akan bawa kepada kemerdekaan Palestin. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi hati-hati. Nabi kata lidah ini lebih tajam daripada pedang. Sebab lidah ni duk cakap bukan-bukan, duk bawa cerita karut, dia bawa kepada perang yang lebih besar. Jangan buat main. Benda kecil jadi besar. Itu maksud dia. Dan adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memegang ia akan lidahnya dan berkata ia, inilah yang mendatangkan akan daku pada segala tempat kebinasaan. Berkata oleh syair, ada satu penyair berkata, luka dengan sebab lembing sembuh dengan mudah, tetapi tiada sembuh yang dilukakan dengan lidah. Allah. Maknanya dengan pedang ni, dengan lembing ni luka boleh baik. Tapi kalau lidah bercakap, luka tak boleh baik. Saya terluka Ustaz, 91 minit tak berhenti lagi. Itu bukan luka, itu cuka nama dia terkenal. Dia luka ni maksud dia apa? Dengan lidah dia lah, buat benda cerita yang tak baik. Ada orang kata Ustaz, dia sampaikan cerita betul, tapi saya sakit hati, luka hati saya. Yang tu tak apa, kan? Itu sebenarnya bukan luka, itu sebenarnya merawat luka. Sebab kita kalau sakit bukan terus sembuh.
Dia nak kena makan ubat. Ubat tu pun boleh tahan sakit je. Maksudnya nak buang penyakit dalam badan ni memang sakit. So yang dia katakan tadi luka tu sebab apa? Sakit. Kerana penyakit-penyakit hati ni nak keluar daripada hatinya yang sedang hampir kepada membusuk. Itu tak apalah. Pasal apa? Sebab tu kita disarankan untuk bercakap yang baik. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dan hendaklah engkau ingat akan bahawasanya perkataan yang baik itu mendatangkan petunjuk. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung pada masa akan datang. Kesimpulan daripada kitab yang kita baca pada hari ini, lidah adalah senjata yang paling tajam membawa kebinasaan kepada manusia. Dia mudah tergelincir kepada jalan-jalan mungkar. Maka pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yu'ni. Orang Islam, sebaik-baik agama Islam itu meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak ada manfaat. Maka kita ambil solusi yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau dia nak cakap yang baik-baik. Kalau dia tak boleh bercakap yang baik, lebih baik diam. Jadi di sini juga ada satu pesanan kita di dalam Facebook untuk muat naik status atau apa-apa pun, dia mewakili lidah kita. Dia mewakili lidah kita. Jadi hati-hati, jangan muat perkataan-perkataan yang boleh datangkan dosa besar. Kenapa? Kerana mengadu itu adalah dosa besar, seperti yang telah diittifakkan oleh semua ulama. Apa makna ittifak? Persetujuan dan disokong semua ulama-ulama, mengadu domba itu hukumnya adalah dosa besar. Melainkan kalau nak cakap yang baik-baik, maka itu dibenarkan. Menjadi wajib kepada kita bercakap yang baik-baik, menyampaikan yang baik. Sebab tu Nabi kata, balighu anni walau ayah, sampaikan kebaikan daripada aku ini walaupun satu ayat. Maksudnya apa? Maknanya boleh bercakap, bukan diam je. Kerana diam itu juga kita kena belajar solusi atau kesimpulan yang seterusnya. Nak rawat daripada tergelincirnya lidah kepada perkara-perkara yang mungkar, lebih baik asingkan diri kepada manusia dan diam. Ni dua solusi dalam kitab ni kita dapat malam ni. Inilah penawar dia. Duk baca panjang-panjang, inilah penawar dia. Macam mana Ustaz? Lidah kita ni kalau nak cakap yang baik, yang tak boleh cakap yang tak baik tu semua diam. Dan yang kedua, asingkan diri daripada manusia. Maksudnya apa? Bukan asingkan diri daripada kuliah, anda asingkan diri daripada manusia yang mengumpat, yang mengadu domba, yang menyebarkan fitnah-fitnah ini. Asingkan. Tak payah komen. Walaupun tangan tu menggigil nak komen balik dalam Facebook ni kan. Dia menggigil pasal apa? Komplain ke Ustaz 4 minit tak berhenti lagi dia nak komplain kan. Tahan. Pasal apa? Kalau tidak dia jadi pedang nanti. Dia lebih teruk daripada pedang. Silat-silat bersilat dengan Ustaz dalam masjid, satu hal yang lain. Tuan-tuan, doalah kepada Allah SWT, moga segala amal kita ini diterima oleh Allah dan dijauhi daripada segala perkara-perkara yang mungkar. Yang baik datang daripada Allah, yang kurangnya itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin, muslimat ini dimuliakan Allah, ada tabung untuk ma'atafiz. Siapa-siapa nak menyumbang falyatafaddal mashkurah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa